Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak berkongsi dengan anda penawar untuk masalah sakit kaki, sakit tumit dan lenguh-lenguh di dalam sendi dekat kawasan kaki. Kat depan saya ni ialah kaktus. Kaktus ni saya panggil kaktus lepe. Tak tahulah tempat anda dipanggil kaktus apa. Kaktus ni masih kecil lagi. Hari ni saya nak berkongsi khasiat yang ada pada pokok kaktus lepe ni. Jika anda ada masalah sakit lutut, sakit sendi, boleh ambil bahagian daun kaktus lepe ni, kemudian anda bakar dengan api yang perlahan, dan kemudian apabila anda rasa dia dah masak, letak dekat atas lantai dan kemudian letakkan kaki anda macam ni di atas kaktus yang dah dibakar ni. Biarkan panas yang baru lepas dibakar tadi meresap ke dalam kaki anda yang sakit. Buat sampai kaktus ni terasa sejuk. InsyaAllah kaki anda akan beransur hilang sakit tumit, sakit lutut, sakit sendi. Selain itu juga, untuk pengetahuan anda, kaktus lepe ni sangat-sangat baik untuk merawat masalah buah pinggang. Jadi untuk pengidap buah pinggang, boleh cuba cara merawat buah pinggang anda dengan menggunakan kaktus lepe ini. Cara-caranya ialah anda perlu ambil daun ni, kemudian buanglah duri-duri ni. Jangan bagi ada langsung ya. Sebab yang kali ni untuk penawar buah pinggang anda perlu makan. Kemudian bila dah buang duri-duri ni, bakar di atas api yang perlahan. Bagi semua kat dalam isinya masak. Dan kemudian buka dia punya kulit ni, kemudian makan bahagian dalam kaktus tersebut. Rasa dia sedap. Sakit buah pinggang anda akan beransur pulih setelah anda mengamalkan makan kaktus lepe ini. Sampai di sini sahaja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.